Hello geng. Ni Datuk Lee Cheng Uyu. Saya tak pasti dia daripada parti mana, tapi dia ni dulu memang gerakan atau MIC, MCA lah. Okey geng, kalau anda pergi ke Tanjung Tokong, anda dah dekat dengan Pulau Andaman. Kalau anda seorang businessman dengan pendapatan 1 juta, 2 juta setahun, anda dah boleh beli lot dekat Andaman ni. Jalan Andaman ni dah boleh pergi Tanjung Tokong dengan kereta atau basikal, hanya mengambil masa 4 hingga 5 minit lah. 5 minit lah saya try tadi. Bangang punya Wilfire ni. Okey geng, dekat sini juga pada masa depan foreigner akan pindah ramai-ramai. Saya dengar daripada Hong Kong, Jepun, Tokyo, Taiwan banyak nak pindah sini sebab negara mereka dah beracun dah. Macam China, pencemaran alam, makanan semua dah pakai chemical tak macam Malaysia. Walaupun kita terpaksa makan selemak yang orang kata membosankan tu, tapi makanan kita pagi-pagi karbohidrat dia banyak, tapi dia sihat. Banding dengan dekat negara Hong Kong, China, mereka terpaksa makan babi dengan nasi. Okey guys, kalau anda pergi ke Jalan Tokong, Geni Drive, anda jangan lupalah beli rumah kat sini. Bukannya mahal pun, 1 juta, 2 juta. Tapi pada masa depan dah ada gate lah ni. Memang celaka lah, semua nak gate. Macam bapak dia punya celaka, punya dapik. Okey geng, ni saya kalau datang sini, anda jangan takut lah. Sini kawan saya pas. Saya pun tadi paksa dia makan tu apa kedai Cina. Saya kata kalau dia tak makan, dia tak payah makan. Terus bodoh lah Mamat ni. Okey geng, Bangladesh lagi. Geram betul Bangladesh. Tengok lesen tak ada. Woi Bangladesh, babi kau, lesen tak ada. Tapi polis bukan nak tangkap sini. Inilah crown. Anda tak payah nak belilah sini. Sini kondominium sini semua dah ada orang beli geng. Dah 70% habis. Yang murah lah, yang mahal ada lah, tapi mungkin itu untuk saya lah. Tapi saya ni nak ikutkan bukan jutawan, kaya pawan. Macam tu lah. Tempat ni pada masa depan akan jadi tempat yang orang kata mengalahkan Jalan Duta, Langgar Duta KL, Bukit Bintang. Saya ada sembang dengan Cina Bank tadi, nama dia Abeng. Dia cakap DAP pada masa depan akan buat konsert water songkran semua kat sini. Dekat sini pelancong banyak guys. Sini dengan KL, sini best guys. Sini happening DAP. Sebab sini hang berani ke kacau? Pas berani ke? Mana beraninya? Okey lagi tu, orang Penang tak ada suka lepak sini lah, sebab mereka banyak pergi ke Perak, Kedah. Diorang dah bosan duduk dengan DAP dia orang kata, sebab apa, bosan jam je. DAP asyik nak maju je, diorang nak tidur. Ni antara Tokong kongsi lah, dah 100 tahun dah. So ni rumah ni, tanah ni mesti dulu dia jadi kongsi gelap. Dia pukul, dia paksa orang bagi tanah. Okey, kalau anda pergi masjid, anda rasa tak ada batu ni. Ni lah kubur orang mamak saya rasa. Kubur mamak dulu dah. Mamak dulu dia ikut British. Jadi British bagi dia jadi askar lah dulu. Kebanyakan askar India Muslim dulu. British punya askar yang pakai red coat tu tahun 18 zaman Napoleon. Banyak orang mamak geng. Sebab itulah mamak dekat Penang ni banyak. Mamak dengan India tak sama ya. Mamak ni dia daripada Gujarat lah. Gujarat, Madras, New Delhi. Indian daripada Tamil Nadu ke bawah, selatan. Memang tak ngam lah mereka. Okey geng, kalau pergi ke Penang ni, saya recommend makan laksa ni. Walaupun rasanya biasa-biasa saja, tapi boleh lah bagi orang yang tak suka makan laksa, boleh lah makan benda ni kan. Kalau tak makan pun makan mi kuotiao. Kawan saya pas pun saya paksa makan ni. Dia nak banyak komplain lah, halal haram, penampar punya kawan. Akhirnya saya berjaya bawa kawan saya ni. Dia memang orang kuat pas. Dia pun makan juga kedai Cina, cakap banyak tarak. Okey geng, nanti kita pergi tempat lain pula. Jumpa lagi.